Soalan 1 adalah berdasarkan graf sesaran masa suatu objek yang bergerak. Daripada graf, kita dapati sesaran diukur dalam unit meter dan masa dalam saat. Soalan A, berapakah sesaran objek itu selepas 6 saat yang pertama? Berdasarkan graf, didapati bagi 6 saat yang pertama, objek tersebut bergerak sejauh 8 meter. Jadi, sesarannya ialah 8 meter. Soalan B, berapakah halaju objek itu di sepanjang XY? Halaju objek boleh ditentukan dengan mengira kecerunan graf. Bagi titik Y, sesarannya ialah 10 meter manakala sesaran bagi titik X ialah 6 meter. Masa bagi titik Y dan titik X masing-masing ialah 7 saat dan 5 saat. Jadi, kecerunan graf ialah perbezaan sesaran dibahagikan dengan perbezaan masa, iaitu 10/6 dibahagikan dengan 7/5. Hasil yang diperolehi ialah 2.0 meter per saat. Bagi soalan nombor 2, anda diberikan satu graf halaju masa bagi sebuah kereta yang bergerak. Graf menunjukkan halaju melawan masa. Soalan A, berapakah sesaran kereta itu bagi 40 saat yang pertama? Sesaran bagi suatu graf halaju masa boleh diperolehi dengan mengira luas di bawah graf. Dalam hal ini, soalan menghendaki anda mengira sesaran bagi 40 saat yang pertama. Kita boleh pecahkan luas di bawah graf kepada luas segi 3 dan luas segi 4 seperti yang ditunjukkan. Jadi, luas keseluruhan ialah hasil tambah luas segi 3 dan luas segi 4. Formula bagi luas segi 3 ialah 1/2 darab X darab Y, iaitu 1/2 darab 20 darab 15. Bagi luas segi 4 pula, formula luas ialah Z darab Y, iaitu 20 darab 15. Hasilnya, kita dapat 150 meter tambah 300 meter sama dengan 450 meter. Soalan B, anda perlu menentukan pecutan kereta itu dalam tempoh masa antara 0 saat dengan 20 saat. Pecutan sama dengan kecerunan graf. Kita boleh gunakan X dan Y untuk mengira kecerunan, iaitu Y dibahagikan dengan X. Jadi, kecerunan sama dengan 15 meter per saat bahagi 20 saat. Hasilnya ialah 0.75 meter per saat kuasa 2. Pastikan anda menulis unit dengan betul, iaitu meter per saat kuasa 2 atau meter saat kuasa negatif 2.